Kerajaan ingin menegaskan, ini penting kerana banyak dibangkitkan, apakah perbincangan dengan Amerika Syarikat dan negara lain, CPTPP dan EU akan menyebabkan beberapa dasar induk kita ditukar. Jadi ingin saya tegaskan, beberapa dasar utama negara, dasar bumi putera, keperluan vendor tempatan, perlindungan sektor strategik tidak akan dirubah dalam semua rundingan ini. Ini kerana sementara kita mahu mengikut agenda perdagangan bebas, kita tidak boleh mengelak daripada melihat kepada kepentingan, keselamatan dan kepentingan strategik negara. Tuan Sri Pertua, sekali lagi saya tekankan, asas ekonomi yang kukuh yang sebenarnya menjamin kejayaan kita. Bukan kejayaan rundingan perdagangan, bukan kerana upaya menarik pelaburan asing ataupun membuka ruang pasaran baru. Sebab itu, saya percaya dan yakin dengan kekuatan pimpinan, jentera kerajaan, sektor swasta dan tenaga kerja yang cemerlang akan dapat menyelamatkan negara dalam menghadapi kemelut sementara ini.